Apa hukum tegur pemimpin yang buat salah? Pemimpin itu tak endah pun dengan teguran. Pemerintah, kerajaan buat salah, kita kena tegur. Siapa suruh tegur? Inna dinan nasihat. Agama itu nasihat. Tegur pun tidak jalan, kita tolong turunkan dia daripada jawatan pemimpin. Itu cara dia. Kerana apa? Nabi kata unsuruz zalim wal mazlum. Turunkan orang, tolong orang yang zalim dan yang kena zalim. Kata sahabat, orang kena zalim kami fahamlah tolong. Dan orang jahat tolong mana? Tolong berhentikan jahat dia tu. Lagi dia pegang jawatan menteri, lagi punah negara. Turunkan dia daripada jawatan. Biar naik orang-orang yang takut kepada Allah. Barulah selamat dunia dan akhirat. Faham? Kerana hidup kita ni sekali saja. Masa Allah nak buat manusia, Allah khabar ke Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat manusia duduk di bumi jadi khalifah. Apa makna khalifah? Melakukan amal ma'ruf nahi munkar, meluruh orang buat yang wajib, melarang buat yang haram. Bukan larang yang wajib, suruh orang buat maksiat. Itu bukan pemimpin namanya. Faham? Jadi kita tolong turunkan dia dari jawatan, kita telah tolong dia daripada diseksa di akhirat nanti. Kenapa? Kerana kalau kita jadi pemimpin, kita buatkan susah ke atas rakyat, Allah capok kita kiamat lagi dalam api neraka. Sama ada Perdana Menteri, timbalan sultan ke apa, tak ada peduli. Faham tak lagi? Anak beranak Nabi sekalipun, kalau jahat, dia teruk dalam api neraka.